ajar kita daftar exam. Okey, tapi untuk daftar exam tu macam saya cakap video yang sebelum ni, gunakan ID delima sahaja. Kemudian cikgu boleh copy link yang bawah description video YouTube saya ni. Okey, tapi saya nak bagi tips lah. Okey, kita nak jawab exam ni, kita kena split screen di laptop. Ya, jadi cara nak split screen ni, tekan keyboard window dan juga keyboard yang anak panah yang bentuk macam ni. Baru dia akan jadi split screen di laptop. Okey. Okey, kemudian kalau masa kita nak jawab nanti, dia akan bagi email lain. Jadi email lain yang dia bagi tu kita perlu buka menggunakan OpenGuest Profile. Ya, ni kat bawah ni, klik dekat atas ni. Lepas tu kita cari OpenGuest Profile, kita jawab menggunakan melalui OpenGuest Profile tau. Jadi kita buat dua. Okay, saya tunjuk macam ni ya. Kejap ya. Okey. Contoh dia macam ni. Okey. Sekarang ni kita dah daftarkan, kita take exam. Jadi cara kita nak buat split screen, kita tekan window dengan tekan anak panah yang sebelah kiri. Dia jadi terus macam ni. Okey. Kemudian kita nak buat satu lagi window kan. Kita nak jawab exam nanti ni, kita nak buat lab test, kita kena guna OpenGuest Profile. Jadi tekan dekat sini, dekat nama kita ni. Okey. Okey, tekan kat nama kita ni. Kita scroll dekat bawah, kita cari OpenGuest Profile. Dia dah jadi macam ni kan. Jadi kita letak kat dia sebelah sini. Kita tarik-tarik sikit bagi sama besar. Okey, nanti okey, kita bagi cun-cun tempat dia. Jadi senang, nanti kita nak baca arahan dia dan kita akan buat dekat sini. Ya. Dan link yang Google bagi, kita kena copy paste je tajuk ke nama, tajuk, email yang dia bagi ataupun apa-apa ID dia bagi, kita hanya copy paste, kita jangan type untuk mengelakkan kesalahan type. Nanti kalau kita salah type, nanti takut kita tak lulus exam tu. Okey, itu saja, selamat mencuba.